Lailatul Qadar ni bukan macam cerita dongeng dulu-dulu jumpa pokok terbalik, ayak jadi beku. Siapa saja yang melalui 10 yang akhirnya dia ibadat, tentu dah salah satunya ialah Lailatul Qadar. 10 yang akhir, saya nasihat diri saya, saya tuan-tuan juga, ambillah kesempatan ni. Dulu orang Melayu ni, budaya ni dia tak berapa biasa sangat. Nabi 10 yang akhir, Nabi i'tikaf. Nabi masuk pergi duduk masjid, Nabi tak keluar lah. Kita tahulah sagi pun tengah kerja pula kan. Tapi kalau boleh siapa yang tak kerja, pergi duduk masjid. Nabi wasyadda mi'zarahu, Nabi ketatkan kain dia. Sebagai maksud tafsiran ketat tu, hatta isteri Nabi tak bergaul kerana sibuk beribadat. 10 hari yang akhir, maka orang baca Quran, orang salat, orang minta ampun. Dan semua kita ni insya-Allah semua akan jumpa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan macam cerita dongeng dulu-dulu jumpa pokok terbalik, ayak jadi beku. Siapa saja yang melalui 10 yang akhirnya dia ibadat, tentu dah salah satunya ialah Lailatul Qadar. Mungkin dia tu sendiri tak tahu pun. Dia mati-mati besok, dia tengok ke Allah Ta'ala, kiraan dia hak malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia kata, panjangnya banyak pula ada pahala aku. Rupanya ada hari malam yang dia ibadat. Bukan kena tanya, aku malam ni duk cari tak jumpa. Malam tadi aku keluar juga cari tak jumpa. Nah. Sebab itu tentu dah. Dan kalau Allah bagi sebulan pun letih kita. Bagi 10 hari dia cari. 10 hari dia cari. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. So 10 hari ni tak salah duk pergi tengok bola sampai ujung malam ke apa, duk pergi sembang kedai mamak sampai 3 pagi kata tak pasal. Balik semua, pergi tumpukan ibadat, habis daripada urusan kita pergilah cari masjid mana. Duduklah dan berdoa lah. Kalau boleh 2 rakaat, lebih baik daripada 1000 bulan dia punya 2 rakaat. Kalau boleh 4 rakaat yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bermula malam ni, maksudnya bermula daripada malam. Apabila masuk maghrib, bermula malam. Maksudnya kalau kita sembahyang 8 rakaat malam tu, itulah lebih baik daripada baca Quran, doa. Tak apalah nak doa yang lain pun, tapi jangan lupa doa yang Nabi ajak, minta Tuhan maafkan kita. Akhirat ni benda yang paling menakutkan kita ialah yauma tublas sarair. Hari yang mana disingkap, dibuka semua rahsia-rahsia kita. Duduk dalam dunia ni nampak baguslah, mufti mesti bagus punya nampak. Tuhan bagi dalam Maha tahu bagus kadar dia. Ustaz baguslah, menteri baguslah kan. Tapi bila mari depan akhirat kelak, kita akan tahu siapa hak betul bagus, siapa yang tak bagus. Mungkin hak orang kita nampak di dunia bagus, di depan Tuhan besok Tuhan singkap semua, habis telondeh, habis tak bagus. Minta Tuhan tutup aib kita dunia dan akhirat. Sebab itu pentingnya makna Allahumma innaka afu. Bila orang usung kita pergi ke kubur, anak pun tak ada cerita, harta pun tak ada, kita hanya bertanya, adakah kemaafan Tuhan untukku?